Rakyat China akan memboikot barangan Amerika, kemungkinan tetap ada tetapi tidak akan berlaku secara meluas. Sebenarnya, boikot oleh rakyat China terhadap barangan Amerika boleh berlaku dan pernah berlaku sebelum ini. Namun, beberapa faktor yang menjadikan ia tidak sepenuhnya berkesan atau berterusan. Pertama, kualiti dan inovasi produk Amerika. Produk Apple misalnya masih sangat popular di China kerana prestasi dan jenamanya yang kuat. Banyak barangan Amerika terutama teknologi dan barangan mewah sukar diganti oleh produk tempatan. Kedua, pengaruh budaya barat. Budaya pop Amerika termasuk muzik, filem dan gaya hidup masih digemari terutama dalam kalangan anak muda. Starbucks dan McDonald contohnya tetap laku walaupun pernah disebut dalam boikot. Ketiga, faktor ekonomi dan rantai bekalan. Banyak produk buatan Amerika sebenarnya dihasilkan di China atau melibatkan syarikat China sebagai pembekal. Jadi, boikot mungkin memberi kesan negatif kepada ekonomi tempatan. Produk Amerika banyak dipasang ataupun dihasilkan di China sendiri. Contoh paling utara Apple. Walaupun syarikat Amerika, kilang utama seperti Foxconn ataupun sometimes dipanggil iPhone City berada di China dan di beberapa negara lain termasuk Malaysia, produk yang dikatakan Amerika sebenarnya memberikan pekerjaan kepada rakyat China, menjana pendapatan tempatan dan membayar cukai kepada kerajaan China. Rantai bekalan sangat bergantung pada China. Banyak komponen dalam produk Amerika dihasilkan oleh pembekal dari China sendiri. Jika rakyat China memboikot end produk seperti telefon ataupun kereta, ia juga boleh menjejaskan syarikat tempatan yang menjadi vendor ataupun kontraktor. Pasaran domestik adalah sasaran penting. Banyak syarikat Amerika menyesuaikan strategi mereka untuk pasaran China, termasuk rasa, gaya pemasaran dan kadang-kadang berkolaborasi dengan syarikat tempatan. Contoh Starbucks melabur besar di China, membuka cawangan premium dan bekerjasama dengan Alibaba. Boikot boleh makan diri. Jika boikot terlalu meluas, ia boleh memberi kesan negatif kepada ekonomi dan pekerjaan rakyat China sendiri, terutamanya di sektor pembuatan dan logistik. Ini menjadikan kerajaan China pun kadang-kadang berhati-hati dalam menggalakkan boikot. Mereka akan biarkan sentimen ini berlaku tetapi tidak akan serius secara terbuka. Kesimpulannya, ekonomi global sekarang sangat bersilang, iaitu cross-border ekonomi ataupun sekurang-kurangnya bilateral. Mana-mana produk selalunya hasil usaha bersama pelbagai negara, termasuk China sendiri. Jadi boikot bukan sahaja sukar dilaksanakan secara konsisten, malah boleh bertentangan dengan kepentingan domestik rakyat China sendiri. Tinggalkan komen anda sama ada setuju ataupun tidak.